Malaysia ni 2 orang sahaja pengguna. Satu kiri, satu kanan, 96 tambah 96, dapat pairing 46, dapat 228. So kali nak buat kerja 10 hari, kali dia buat kerja 10 hari, dapat 2,380. Kan? Kalau nak berganda, kira je sebab dekat Life Nutri ni, bonus dia adalah direct. Dan repurchase bonus adalah bonus apa, Coach? Bonus pencen. Coach suka cakap bonus pencen. Sebab apa dulu, masa bonus repeat order tu kami hanya dapat berapa? 200, 300. Sekarang dah jadi Beribu. Setiap 1 hari bulan. Dan jangan lupa untuk membuat pembelian peribadi. Sebab ramai orang confuse. Dia kata tengok maintenance, dia dah maintain, tak buat purchasement. Tapi dia akan hilang bonus SMP. Remember dekat situ. So jadi hari ni bila kita nak buat pembelian, saya nampak sistem sangat adil. Bila kita nak dapat SMP bonus tu, kita kena buat pembelian peribadi kita sendiri. So alhamdulillah, apa yang saya dapat di Life Nutri sepanjang 2 tahun, saya telah melangsaikan hutang rumah saya di awal. Alhamdulillah. Amin. Walaupun kita rasa mungkin kita tak nampak, tapi saya tahu apa yang saya nak dan apa saya belajar daripada kesilapan yang lalu. Kita tak nak mewah-mewah kan. Kita settlekan apa yang sepatutnya kita settlekan dulu. Dan apa yang kedua, saya nak apa, impian saya untuk family. Tu je. Yang kedua dan seterusnya, kita boleh pergi umrah setiap tahun dengan tim, percutian, apa-apa yang kita nak, dan kita masih ada anak-anak, komitmen kita masih tinggi. Jadi apa matlamat saya dan untuk tim, kita sentiasa kena bergerak bersama, tak boleh berpecah. Bila kita berpecah, ada kepentingan pribadi sendiri, kita akan rosak. Walaupun sekarang saya nampak ramai otai-otai, dan saya bukan orang kata daripada pengalaman networker yang kan otak-otak macam Tok Lan kan, dah ada tim-tim satu, saya kenal Tok Lan macam Abang Fauzi, macam Coach, berapa banyak kan. Saya tak ada pengalaman kat situ, tapi saya belajar daripada zero, di mana dulu tradisional yang saya rasa macam struggle-nya susah. Tapi sekarang bila buat panel repairing, income hari-hari. Macam saya buat pulut kuning juga, tapi saya pernah dekat dapur. Tapi yang kat sini, kita tak rasa, kita hanya bercakap. Dan sampai satu masa bila kita hashtag buat je, tu saya pegang, saya bagi dekat satu tagline kepada tim saya, buat je. Sebab apa? Bila buat je tu tak payah nak fikir apa-apa, kau buat je. Sebab kalau kau fikir lagi, itulah ini kan, benda-benda tu tak jalan. Bila kita banyak fikir, kita jadi ahli fikir, kita takkan buat. Jadi benda ni kita sama-sama nak majukan company, dan Tuan Syahan pun dia tak boleh buat seorang-seorang. Kita kena sama-sama bangunkan Life Nutri supaya kita akan dapat manfaat bersama. So terima kasih kepada kita punya JMM, speaker yang sangat hebat. Kita punya Tuan Syahan memang the best. Lepas tu kita punya ada MD Encik Zaidi yang sangat committed dah. Kita ada tim yang best dah dekat sini. So kita buat dia sama-sama, kita maju sama-sama, kita bina sama-sama, insyaAllah. Jangan lupa bawa ramai-ramai ke Gala 2026 nanti. Ada lagi table. Okay, so table dah tak banyak lagi. Sebab kita orang dah start buat payment semua. Brunei, jangan berkira. Ni saya share sikit lah. Saya macam bila ada orang tanya, ada tak subsidi daripada company? Saya dengar kan. Tapi hari ni, kami daripada Brunei invest datang untuk Gala 1000. Okey? Kami bayar. Okey, kami bayar sama tiket. Tapi flight tiket untuk hotel dekat sini sebelum event, perjalanan makan minum, kita orang dah buat calculation dekat sini beribu tanpa minta subsidi. Dan remember, orang Brunei tak semua senang. Tak semua senang, yang datang tu tak semua senang. Tapi diorang committed dan diorang tahu tanggungjawab macam mana. Bonus lah, kena kerja lah, buat sale, cari income. Kan, tak ada pun minta, Zeti boleh tak minta tolong tak bayaran, tak ada. Tak ada. Alhamdulillah saya dapat tim-tim yang hebat, yang sangat committed, yang selalu bekerjasama, yang memang sama-sama berjuang. So saya harap yang Malaysia punya dan Singapura juga sama-sama kita buat, naikkan sale untuk Asia, dan kita sama-sama maju dekat Life Nutri.